Nikita Sudin dan dia Nur Mariana Ila binti Muhammad Badrul Amin. Kami dari Sungai Loy TV. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Sungai Loy TV, SK Sungai Loy Jempol Negeri Sembilan. Hari ini kami berada di Pesta Buku Negeri Sembilan 2026 yang berlangsung di Maidan Mall Seremban 2 bagi membuat liputan khas sempena majlis perasmian Pesta Buku dan Dekad Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang pesta ini seperti jualan buku, pameran dan pertandingan persembahan pentas dan pelbagai program yang mampu memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Jom kawan-kawan, mari ikuti liputan kami. Majlis perasmian disempurnakan dengan penuh kemeriahan sebagai simbolik komitmen Negeri Sembilan dalam memperkasakan ilmu dan pembudayaan membaca. Akan menumpukan seluruh tenaga gabungan tarian bercirikan budaya Negeri Sembilan serta alunan merdu Cak Lempong. Perpustakaan Negeri Sembilan telah menyusun pelbagai aktiviti dan melibatkan aktiviti seperti pembudayaan ilmu, bahasa dan pembacaan. Untuk menjayakan majlis perasmian Pesta Buku Negeri Sembilan dan Dekad Membaca Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan tahun 2026. Banyak buku yang menarik. Jom kita pergi ke Pesta Buku Negeri Sembilan. Pesta Buku Negeri Sembilan 2026 berlangsung pada 24 hingga 28 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farizki Basri Syam dari Sungai Loy TV. Boleh tuan perkenalkan diri? Saya Aidi Sarin daripada Syarikat Titian Gemilang Syarikat Titian Gemilang Resources. Apakah pandangan tuan pada Pesta Buku tahun kali ini? Pesta buku kali ni nampak alhamdulillah sambutan pun okey hari ni dan kali ni nampaknya meriah lah. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Boleh encik perkenalkan diri? Hai, nama saya Muhammad Farhan bin Zulkarnain. Saya adalah pembekal buku Syarikat Pustaka Fajar. Mengapa masyarakat perlu membudayakan buku? Membudayakan buku sebab buku ni penting. Buku ni adalah ilmu. Jadi apa-apa kita perlukan ilmu adalah kita kena membaca. Bila kita membaca baru ilmu tu akan ada. Terima kasih, Cik. Okey, sama-sama. Assalamualaikum tuan. Saya Nur Mariana Ila dari Sungai Loy TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zafir Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Apakah tujuan tentang Pesta Buku Negeri Sembilan pada kali ini? Alhamdulillah, Pesta Buku Negeri Sembilan tahun 2026 ini saya lihat telah berjaya dengan lancar, baik dan mendapat sambutan yang hebat di kalangan seluruh rakyat Negeri Sembilan, terutamanya para pelajar dan juga guru-guru serta masyarakat Negeri Sembilan. Apakah harapan tuan pada seluruh rakyat Negeri Sembilan tentang membaca? Harapan saya supaya semua masyarakat, terutamanya keluarga, dapat menggalakkan anak-anak mereka untuk membaca buku, sekurang-kurangnya 10 buah buku dalam setahun, supaya benda ini menjadi satu tabiat dan dibawa sampai ke dewasa, dan akhirnya dengan membaca kita semua sedia maklum kita akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang boleh menjadikan kita seorang pemikir, dapat menganalisa sesuatu perkara dengan bijak dan dapat membantu meningkatkan pembangunan Negeri Sembilan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Jadikanlah membaca amalan budaya kita. Sekian saja daripada kami, kru Sungai Loy TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.